Bila inflasi naik dan ringgit jatuh, kita nak simpan apa? Untuk simpanan jangka masa panjang, kami pilih untuk simpan dalam bentuk aset fizikal, iaitu emas dan juga hartanah. Emas tu sebab nilainya terjamin dan paling mudah untuk kita cairkan dengan kita jual ataupun pajakkan jak emas yang kita ada untuk kita dapatkan duit. Dan emas mampu milik dan kita boleh bermula serendah RM100 kalau public gold. Okey, dan hartanah pula nilainya stabil dan naik dalam jangka masa panjang. Ada pendapatan, kita boleh sewakan rumah yang kita ada dan pegangan 100% dengan modal 10 ke 15% sahaja. Aset fizikal nampak depan mata dan tak perlu pantau hari-hari. Tahu-tahu nilainya dah meningkat dan meningkat. Ya, kalis inflasi dan selamat untuk masa depan. Tetapi bila kita simpan duit nilainya akan sentiasa dimakan oleh inflasi. That's why untuk jangka masa pendek, bolehlah simpan dalam bentuk duit, tetapi kalau untuk jangka masa panjang, simpanlah dalam bentuk aset fizikal sama ada emas ataupun hartanah. Sekiranya anda belum ada akaun simpanan emas public gold, boleh sahaja isikan borang sign up di bio kami ataupun PM untuk kami bantu kita sebaiknya.